Anda tahu tak, di Malaysia ni kita ada sangat ramai expert-expert dalam pelbagai bidang. Diorang ni kadang-kadang dah belajar dekat overseas berpuluh tahun, dah praktis dalam industri pun berpuluh tahun, dah mengajar beribu pelajar pun dah berpuluh tahun. Jadi apa yang saya cuba buat adalah untuk dapatkan kepakaran-kepakaran diorang ni dan buka peluang untuk semua rakyat Malaysia belajar daripada pakar-pakar tersebut. Tak kira lah pakar IT ke, pakar AI ke, semua ni sedang kami cari. Anda bayangkan kalau anda boleh belajar apa saja daripada pakar-pakar yang ada dekat negara kita. Kenapa dekat negara kita? Kenapa tak dekat negara lain? Sebab saya nak mereka ni mengajar dalam bahasa Melayu. Jadi sebab semua orang tahu bahasa Melayu, semua orang Malaysia boleh memanfaatkan kursus-kursus yang dibuat ni. Jadi itulah matlamat saya di Akademi Hasbullah. Kalau anda berminat nak tengok kursus-kursus apa yang ditawarkan sekarang ni, anda type je akademihasbullah.com. Nanti keluar senarai kursus-kursus dan cikgu-cikgu yang best-best ni.